Okay, dia punya special dia. Nampak tu yang saya kata ni first time saya pasang spotlight macam ni. Okay, 3 set. Okay, 3 set maksud ada 6 biji lah. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada CF Moto 700 MT, tak silap saya. Okay, so customer ni dah kali ke 1, 2, 3 ke 4 kali dah. Customer ni tak 4 kali. Okay, daripada atas ni dia punya navigator. Lepas tu lampu spotlight 1, 2, horn. Okay, so dah 4 aksesori dah yang customer ni pasang dengan saya. Okay, so kali ni dia datang, dia nak pasang lagi aksesori. Okay, ni spotlight. So customer ni kebanyakannya dia beli barang sendiri yang dia bawa datang ke saya lah. Okay, untuk yang kali ni dia bawa, kotak dia memang nampak smart lah, nice. Okay, so apa brand pun saya tak tahu, GD. Tapi lampu dia pun cantik tak? So kat motor ni dah ada 2 spotlight. Okay, macam yang anda lihat ni. Okay, so kalau ikutkan customer ni bagi tahu dia nak tambah crash bar tau. Tapi crash bar tu tak ada lagi. Jadi saya terpaksa adjustkan ke belakang dan ke bawahkan lagi spotlight ni. So kalau kata dia ada tambah crash bar lagi, boleh pindahkan lepas ni. Tapi untuk yang petak ni dia agak leceh sikit untuk pasang sebab dia tak sama macam bulat. Okay, untuk spotlight yang bulat macam ni, yang jenis model ni lah, dia punya suluhan tu dia lain sikit, dia bulat. Yang ini dia jenis lurus. Okay, lepas tu lagi satu, dia ada satu special lagi dekat spotlight ni, dia ada signal. Okay, so nanti kita tengok dia boleh try, dia boleh connect tak dengan signal motor ni. Kalau dia boleh memang cantik lah. Dan rasa ni spotlight pertama yang saya pasang boleh buat signal. Dan dia punya daylight dia pun cun. So lampu dia pun agak terang. Okay, so dalam kotak tu dia ada ni, siap ada sarung tangan. Okay, dia punya bracket, dia punya manual. So memang cantik. So customer ni kata dia beli dalam 300 lebih macam tu lah. Kita tak tahu sebab kalau beli kat online ni ada voucher. So voucher masing-masing lain. Dan wiring dia pun, wiring harness dia pun memang kita nampak kualiti. Wire dia pun tebal. Okay, so saya kalau kata cantik lah, nice to nice lah. Sebab kita tahu dia punya kualiti barang ni macam mana. Okay, dengan dia punya modul dia ni pemberat. So ini aluminium, so dia tahan panas lah bila aluminium ni. So ada yang plastik kan. Kalau yang plastik tu biasa, yang biasa punya. So nanti kita tengok untuk yang petak ni pasang dekat CF motor ni. Kita tengok dia jadi macam mana pula bentuk dia kali ni. Okay, jom. Okay, so alhamdulillah kita dah pun siap pasang spotlight yang terbaru ni. Kita pasang dekat atas ni. Okay, so kalau kata customer ni dia dah pasang crash bar yang lagi satu nanti. Okay, so boleh pindahkan lah. Sebab sementara crash bar tu tadi kita akan letak kat sini dulu. So dekat sini ada 3 biji. Okay, 3 set. Okay, 3 set maksud ada 6 biji lah. Okay, so setiap spotlight ni dia berlainan fungsi. Okay, yang paling terang lah dekat sini adalah ni lah. Okay, yang untuk yang baru ni dia ada satu special loh, dia punya spotlight. Okay, ini pun first time saya tengok spotlight macam ni. Okay, yang bawah ni dia kategori fog lamp. Okay, so kena faham tau, fog lamp dengan spotlight ni berbeza tau. Okay, suluhan dia pun beza. Okay, fog lamp ni dia punya suluhan pecah. Okay, dia tak ada setempat. Kalau spotlight dia setempat. Okay, walaupun dia bulat tapi kita akan nampak dia punya orang kata leveling dia tu. Tapi kalau untuk fog lamp, adjust sampai kiamat pun dia takkan jumpa lah dia punya leveling tu. Okay, so yang ini pun kategori spotlight juga. Okay, so dia punya kotak pun nampak premium lah, nampak memang cantik lah. Okay, so mungkin brand baru kot nak naik. Okay, so kalau kata yang saya adjust baru ni, okay, saya tunjukkan dia punya button ni sikit. Okay, button dia lebih kurang macam spotlight lama, tapi cuma dia tak ada lampu tau button dia. Okay, spotlight lama dia macam ni. Okay, spotlight baru dia macam ni. Okay, so sebabkan kedudukan untuk ni dia pelik sikit untuk CF motor ni, jadi dia kena pindah ke sini. Okay, kita onkan motor. Okay, dia terus ada blinking strobe Okay, so ini adalah daylight dia. Okay, ini adalah daylight dia. Okay, so dia punya fungsi macam spotlight biasa. Dia ada putih, dia ada kuning. Tapi yang customer ni pilih, kebiasaan untuk spotlight macam ni dia ada putih-putih, kuning-kuning, putih-kuning, ataupun kuning-putih. So customer ni pilih putih dan kuning. Putih bawah, kuning atas. Okay, so saya tunjuk dia punya special dia. Okay, kalau kita buka signal, kalau kita buka signal,
Okay, dia punya special dia. Nampak tu yang saya kata ni first time saya pasang spotlight macam ni. And then dia punya warna ni oren tau. So boleh jadi signal. Daylight dia ni, daylight dia bersamaan dengan ni. Okay, nampak cun dia. So dia ada kat tengah ni signal dia, lampu dia. Sini, tepi ni, sini pun ada. Okay, so kita akan test dekat depan sana. Tempat gelap sikit, saya akan tunjuk dekat dinding apa perbezaan spotlight dengan fog lamp. Okay, dengan spotlight terbaru ni dekat motor CF motor ni. Okay, okay, so kita ada kat atas motor. Jadi senang saya tunjuk dekat dinding. Okay, so saya akan tunjukkan untuk fog lamp yang belah bawah sekali tadi. Okay, so ini fog lamp nampak ada punya suluhan Okay, dia tak ada leveling tau. Okay, so kita off. Okay, kedua ni spotlight. Okay, spotlight ni nampak dia punya level tu, dia betul-betul tuju dekat tengah ni. Sebab kita dah adjust kat tengah. Okay, okay, yang ni kita pakai spotlight baru. Okay, so spotlight baru ni nampak bila kita on saja. Okay, sekali okay. Okay, ni untuk spotlight baru. Bila kita tekan saja, ini kategori spotlight lah. Okay, nampak So yang ini kita ikut betul-betul level dia punya headlamp. Okay, lampu putih ni. Lepas tu dia ada kuning. Okay, nampak Okay, so macam ni lah spotlight. Okay, perbezaan spotlight dan fog lamp tu, dia spotlight ni dia tajam lah. Okay, fog lamp ni tak, dia pecah. Okay, tu yang anda kena tahu lah. Kalau salah beli, yang tu nanti tak terang. Okay, so untuk spotlight yang terbaru ni pun dia ada beberapa fungsi. Okay, dia ada mode strobe light dia, flasher dia. Okay, saya akan tunjukkan pada depan. Okay, so yang spotlight belah atas ni yang terbaru ni, dia ada putih dan kuning. So saya hidupkan. Okay, jadi dia punya macam ni fungsi dia. So yang ini daylight dia, tapi bila kita offkan dia, okay, so dua-dua ada daylight. Okay, tapi kalau yang atas ni tak boleh off asal ni daylight ni. Yang belah bawah saja boleh off. Okay, yang belah bawah saja boleh off. Okay, okay, so satu lagi kita boleh tengok signal dia. Signal dia keren kan. Okay, so spotlight ni jadi signal. Okay. Okay, so saya onkan ke semua sekali lampu dia. So nampak dia punya ni nampak je transformer dah bila semua hidup. Okay, so itu saja untuk CF motor 700 ni. So customer ni dah pasang berapa banyak lah dekat motor dia dengan saya. Okay, macam saya beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. So kita mengikut spesifikasi lah. Okay, so kalau kata bila spotlight ni dia burn ataupun dia ada short, ini saja yang short. Dia tak akan ganggu yang lain dan dia tak akan ganggu motor lah. Okay, so itu saja. So kepada anda luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus contact saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.